Pada suatu hari, seorang pelajar meluahkan rasa tidak puas hati di media sosial tanpa berfikir panjang. Ish, cikgu ni memang tak pandai ajar kita. Asyik bagi kerja yang menyusahkan je. Hai, serabut aku. Kau serius tulis macam ni? Pasal cikgu, semua orang boleh nampak tau. Biarlah. Memang betul pun. Aku tak faham langsung dia ajar. Aku faham kau stres, tapi cara kau tu tak betul. Itu cikgu kita, kena hormat. Habis tu aku nak buat macam mana? Aku memang tak faham. Saya terdengar perbualan kamu. Ingat, kata-kata di media sosial juga mencerminkan diri kita. Tapi saya cuma nak luahkan perasaan je cikgu. Luahan itu tidak salah, tetapi cara penyampaian sangat penting. Kata-kata kasar boleh menyakitkan hati orang lain, malah memberi kesan buruk kepada diri sendiri. Betul tu. Nanti orang pandang buruk pada kau juga. Cuba fikir, kalau kamu di tempat cikgu, bagaimana perasaan kamu membaca komen itu? Mesti dia sedih. Ashraf mula sedar kesilapannya dan memilih untuk berkomunikasi dengan lebih santun. Assalamualaikum cikgu. Salam. Maaf jika saya kurang faham pada kelas tadi. Boleh cikgu jelaskan semula topik tersebut? Baiklah, sudah tentu cikgu sangat gembira awak bertanya dengan cara yang baik. Jadi mari cikgu tolong bantu. Terima kasih cikgu. Kesantunan berbahasa bukan sahaja menjaga perasaan orang lain, malah mencerminkan kepribadian diri kita. Ingatlah, sebelum menulis anda berkata sesuatu, fikir dulu kesannya. Bahasa baik, hubungan pun baik. Saya faham sekarang. Cara kita bercakap sangat penting. Kesimpulannya, kesantunan berbahasa dalam media sosial amat penting bagi mengukuhkan keharmonian hubungan dan mencerminkan akhlak seseorang. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're